Pilia Resort. First time pergi sini. Ni lobby dia rasanya. Betul ke ni lobby? Macam ni. Ya, ni lobby dia. Miss nak check in. Fahmi. Berdapat. Tempat breakfast kat sini lah? Ya betul, tempat breakfast kat sini. Lah. Chinese tea, pokok. Dia nama pokok ni pokok sabu nyawa. Pokok sabu nyawa. Bismillah. Terima kasih. Sedap. Ha, ni tak ada gula? Tak ada gula. Oh, tapi dia macam pahit-pahit tapi sedap lah. Kita naik bagi dulu. Ya, naik lagi. Nak turun boleh panggil. Pagi. Cantiknya. Wah. Okey, sampai sini. Rasa macam bukan dekat Malaysia, guys. Okey. Jom, ni bilik aku dekat belah atas, tapi ni aku ambil package yang murah lah. Tak sampai RM500. Okey, dalam dia macam ni. Lama. Macam duduk kat mana ni? Okey. Wah. Wah, ada TV. So macam ni lah. Untuk satu family boleh duduk macam ni. Okay, ni dalam dia. Kita tengok kat luar. Wah, kat luar dia. Wah. 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 Memang nice lah view. Oh, situ ada swimming pool di sana. Okay. No, Ryan. Wah, cermin ni besar. Kita tengok. Yang ni ada pemanas, ada peti ais. Siap ada air. Okay. So ni ada safety lock. So ada apa dalam ni? Tak ada apalah. Okay. Ni pemandangan belakang dia. Belakang dia. Okay, ni toilet dia. Bismillah. Ada bathtub. So ni sink dia. Cermin yang besar. Hair dryer. Tempat korang membuang. Ni tempat mandi dia. Wah, nice. Nice. Cantiknya. Cantiknya ni resort dekat Melaka. Bawa family datang sini memang cantik. Nampak tu? Cantik guys. Tenang je guys kat sini. Ni memang tempat yang menenangkan. Alam. Okey, alam semula jadi. Pokok-pokok. Lepas tu rumah dia ni, bukan rumah, chalet dia ni. Apa? Resort dia. Macam pakai kayu-kayu. Bukan macam, memang pakai kayu lah. Nampak tak? Dia orang pakai kayu. Bau hutan. Wah, pokok-pokok ni. Tak apa pokok ni tak pernah jumpa. Cantik. Cantik guys. Memang tak rugi guys pergi sini. Memang tak rugi guys. Memang kena pergi guys. Kalau dapat harga promo korang pergi je lah. Ada gym. Ni gym dia. Ok, dekat bahagian sini ni ada gym dia dekat bawah tu. Ni kalau ada duit banyak boleh buat macam ni. Duit berpuluh-puluh juta boleh buat. Ada spa sekali.
Dia punya spa Dengan gym. dengan gym dia. Pergi kat situ. Dia buka daripada pukul 7 sampai 7 malam. 7 pagi 7 malam. Oh. Kalau sauna tu pukul 10 sampai pukul 5 petang aja. Kedai. Kedai? Taklah. Ya ke? Ya, macam kedai teh. Oh, cantik. Ni rumah teh aroma. Ni macam Jepun, konsep Jepun. Oh, ni dia ada ni. Aroma Rumah teh. rumah teh. Rumah teh aroma. Aroma tea house. Cantik. Ada pokok-pokok ni, pokok apa ni? Jom kita tengok. Pokok apa tu? Buah dia macam gini. Wah, korang tengok dia punya view. Bahagian sini pun, dekat bahagian sini pun ada lagi. Okay, boleh tengok tu. Cantiknya. Keindahan alam. Okay, kita tengok keindahan alam. Cantik guys. Memang puas hati. Sangat-sangat puas hati. Yang ni apa ni? Chalet dia juga ni kat sini. Ni nombor 102. Macam rumah orang. Cantik. Cantik. Kat sini ada nama-nama pokok. Okay, nama pokok dia. Pokok bunga raya. Bahasa Melayu dia apa? Pokok ni. Okay. Cantik. Ni boleh healing-healing dekat sini. Ada kerusi. Ada meja kecil. Okay, kita tengok sana. Bilik aku dekat belah situ lah, depan tu. Okay, kita tengok daripada atas ni. Tu boleh mandi kat situ. Okay. Ada kolam ikan. Dia buat macam apa ni? Rasanya ni buatan. Rasanya air terjun buatan. Air mata air ke. Sampai sana. Cantik. Sekali guys, kalau ada rezeki lebih sikit, korang pergilah kat sini kan. Selalu mungkin tak dapat lah kan. Tapi sekali korang tengok ni. Okay, memang cantik. Sangat-sangat cantik guys. Puas hati. Spend sikit dengan family kan. Setahun sekali spend kat sini. Kita dapat rasa nature. Kita nak buat rumah sebiji macam ni mungkin belum ada kemampuan kan. So kita jalan-jalan tempat macam ni. Nyamuk. Kena gigit nyamuk. Yelah, Nyamuk. dalam hutan ada nyamuk lah. Dia punya ubat nyamuk tu tak bawa kan. So ni yang mana tak dapat pergi tu kan, mungkin tak dapat nak spend duit korang kat sini, belum ada rezeki lagi. Okay, yang ni aku tunjuk kat korang lah. Mana tahu satu hari nanti dapat pergi dekat sini kan. Okay. Ni dia macam ada taman burung kot. Kita nak pergi tengok. Tapi kalau bawa stroller, kena angkat lah macam gitu. Kena angkat. Nasib lah nak. Kat sini dia macam ada dewan makan. Okay. Tapi macam kedai Cina punya mana. Okay, macam kedai makan. Kat situ ada taman-taman dia. Dekat bahagian sini dia ada mini farm dia kat atas tu. Okay. Ada pokok sawit. Kat sini ada pokok buah. Buah apa ni Buah nona. Buah apa ni? Durian Belanda. Durian Belanda kan? Pokok durian Belanda. Pokok sawit dia biasa. Ni pokok kelapa sawit lah, semua orang tahu kan. Okay. Tandas. Ada toilet. Ada toilet. Ayam ke? Ayam Ayam ke tu? Ayam Belanda? Wah, ada ayam Belanda. Alamak, bunyi bising takutnya. Sana apa? Sini tak ayam? Ni dia punya mini farm. Ada pokok. Ada tasik. Ni dekat bahagian belakang dia. Besar sampai sana, hujung sana. Macam sungai pun ada.
Wah, cantik. Ada angsa ke itik tu? Itik. Ni pokok apa Pokok apa ni? Pokok buah. Durian lah kat situ. Ni kalau minta dapat ni. Pokok nangka. Tu ada durian. Wah, ada durian. Kena keluar ni. Takut kena marah pula masuk tempat orang. Ni macam ballroom dia. So nak buat event apa semua kat sini. Rasanya restoran dia dah atas tu. Ni ada ballroom dia. Oh, dapat buat rumah macam ni yang. Boleh? Bersukan lagi kita sekejap. Okay, Nah. ikut. So ni kita nak pergi dia punya swimming pool. Tapi banyak, sini banyak nyamuk. Dia ada tempat yang besar. Yang ni tempat yang kecil. Bilik yang kecil. Bilik yang kecil ni untuk satu family rasa. Cepat. Cantik. Depan tu swimming pool dia. Bilik yang ni mahal ni rasanya. Ni harga 2,000 ke 3,000. Berapalah agak-agak kos nak buat resort ni? Rasa ada 20 juta ni nak buat resort ni. Okay. Depan tu swimming pool dia. Tak boleh lalu lah. Boleh lalu ke? Boleh? Sana ada tempatan tu. Ada jembatan eh? Okey, okey. Masih eh? Kita mandi pool. Okey, kita mandi pool. Ni bilik tukar dia yang. So ni dia swimming pool dia. Ada untuk kids, budak-budak kecil. Yang sebelah sini untuk dewasa. Okay, untuk dewasa. Ni tempat mandi budak-budak. Korang boleh tengok. Yang ni dia tak dalam lah. Yang ni aku nak try. Tengok dalam tak dia punya apa ni, Kedalaman. kedalaman dia. Kita try letak dekat bahagian sini. Tengok bapa. Tengok macam dalam. Dalam. Ha? Tengok macam dalam. 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 Oh, Dalam. pakai dada. Pakai dada. Nak ambil makanan hujan dekat security. Oh dia Sudah sampai. ha? Sana. Ha, sudah sampai. Dekat security tadi order makan. Ni bagi. Kalau tak nak jalan kaki je. Hujan. Sebaik ada bagi. Terima kasih ya. Ni guys, makanan dah sampai. Patah balik. So kalau malam macam ni sunyi juga sebab hari ni Ahad malam Isnin.
Kalau Jumaat Sabtu mungkin ramai kot. So ini kita tak lalu malam. Tak lalu. Hari gimana? Pergi makan. Hari nak pergi makan. Pergi makan dekat Pilia. Jom pergi makan. Kita baca. Ini besar. Breakfast. Breakfast. Kopi. Dah bosan ke hari Ayun? Ayun dah bosan ke tu? Ayun dah bosan ke tu? Hari ni kita makan nasi lemak dia. Minta ayam dada tak ada. Dia mini buffet. So yang ni lah. Sama Sama je. Yang ni makan cereal. Selera makan. Nak check out. Ya betul. Minta receipt sekali. Ya? Receipt sekali. Receipt cik mungkin melalui Trip tak silap. kalau trip cik boleh share dekat email lah. Biasanya Email dah eh? semua ada receipt. Okey, okey sama. Okay bang, terima kasih bang So Tak apa. Bayar RM5 kan? Tak ada. RM5. RM105. RM5 lah. Dia bagi balik tak 100? 100. Bagi balik. Bagi. Okay, habis dah kita. Dah balik. Okay, bye-bye. Bye. So, balik tak? Yang ni tak boleh tidur malam. Nakut. Apa tak boleh. Tapi okey lah sebab malam hujan kan. So, sekarang kita balik. Ke kampung. Tapi best lah, okey lah, berbaloi lah. Kalau ada promo berbaloi. Kalau tak ada promo tu harga dia agak keras sikit lah. RM1,000, RM2,000, RM3,600 tak silap paling mahal. Tapi tu mungkin yang bilik dia lagi okey lah untuk family. Kalau family kecil ambil yang ada promo je, yang murah-murah. Okay, boleh datang.